Tengok tanah luas terbentang, bermula di sini sebuah peluang. Alawin bina, angkat harapan, rumah idaman takkan jadi angan. Perancang kediaman, anda kami seru, selalu faham. Impian jadi satu, bina dari hati, untuk mimpi kau tuju. Alawin bina, terus maju. Another day, another handover. So hari ni kita berada di Pulau Terap yang kelima Alawin bina di sini dan hari ni dah nak handover. Untuk pengetahuan semua, rumah ini berkeluasan 1873 square feet, mempunyai 5 bilik tidur dan juga 3 bilik air. Rumah ini adalah spek gold dari Alawin, which is tak kisahlah spek gold atau platinum, tuan-tuan dan puan-puan kita akan dapat full spek rumah yang lengkap termasuk meter air dan juga meter elektrik. So jom kita pusing dulu untuk rumah ini. Kebiasaannya, kalau bina rumah bersama Alawin, kami akan memberikan 3 entrance, iaitu pintu di bahagian hadapan, safety door, bahagian tepi, biasanya sliding door tapi kalau nak upgrade jadi folding door pun boleh, dan bahagian belakang, which is pintu dapur, pintu biasa kalau spek gold atau kalau spek platinum dia jadi pintu safety door. Ini adalah salah satu trademark Alawin, which is kami memberikan 2 garden tap kepada tuan rumah, dan tak kisahlah tuan rumah nak pilih letak bahagian hadapan, kiri, kanan, depan, belakang pun boleh, tapi untuk tuan rumah ni dia pilih untuk bahagian sebelah kiri dan juga kanan rumah. Seperti yang anda dapat lihat di atas, ini adalah tangki air stainless steel. Kebiasaannya, kalau pilih spek gold, kita akan berikan tangki air poli, tapi tuan rumah ni upgrade menjadi tangki air stainless steel. Kalau pilih spek gold, Alawin akan berikan kasman tingkap berwarna silver, tapi kalau spek platinum berwarna coklat yang gelap dan spek diamond berwarna hitam. Uniknya rumah ni ada 2 sliding door, which is yang pertama di bahagian family area dan yang kedua di bahagian dining area. Alawin berkonsepkan design and build. Nak buat ramp? Boleh je. Dah tengok bahagian luar kan? Jom kita masuk bahagian dalam. So ini adalah pintu safety door yang saya katakan tadi, tak kisahlah spek gold, platinum atau diamond, dekat bahagian hadapan memang kita akan berikan pintu safety door. And menariknya kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sendiri dari segi design, corak dan warna mengikut tuan rumah sendiri. Selain daripada itu, semua pemilihan dalam rumah ni adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri, seperti cat. Kita berikan 3 pemilihan warna cat dekat luar, 3 pemilihan cat warna dekat dalam dan 1 pemilihan warna di pintu. So, jom kita masuk dekat dalam. Nak tahu dengan lebih lanjut apa kelebihan safety door, boleh tengok video kita di TikTok. Alright, so ini adalah bahagian kita punya living area untuk rumah ni. Alright, untuk living area dekat rumah ni adalah berkeluasan 13 kali 16 kaki. Apa yang kita berikan dekat bahagian living area? Chilling couple berserta cornice dekat semua ruang kecuali bahagian tandas. Alright, kita ada juga lampu dan kipas, switch plug yang tertentu, dan dekat bahagian sini kita berikan switch plug dan juga satu plug which is tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih antara wifi ataupun Astro. Alright. Okay, so next kita akan pergi bahagian dining dan juga family area. Untuk bahagian family area untuk rumah ni adalah berkeluasan 9 kali 11 kaki. Alright, dekat bahagian ni boleh kita katakan macam luas lah sebab digabungkan antara family area dan juga dining. Okay, next kita akan pergi ke bahagian dining area which is berdekatan dan berhampiran dengan kita punya kitchen. Dia punya dining area adalah berkuasaan 13 kali 11 kaki. Okay, di sebelah kiri saya ada satu kitchen dan di sebelah kanan saya ada satu master bedroom. Jom kita masuk master bedroom dulu. Okay, untuk pengetahuan, master bedroom berkeluasan 13 kali 16 kaki. 13 kali 16 kaki semuanya adalah daripada pemilihan tuan rumah sendiri, dan semestinya dalam bilik master bedroom akan ada satu bathroom which is toilet lah, toilet yang tersendiri. Okay, sebelum saya masuk ke bahagian toilet, kita akan berikan pengetahuan tentang bifold door lah. Okay, pintu bifold ni tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih sahaja apa-apa corak, apa-apa warna mengikut preference tuan rumah sendirilah. So macam tuan rumah ni ada 3 bilik air, so dia punya bifold door ada 3 design yang berbeza. Okay, so jom kita masuk bahagian kita punya bilik
air yang pertama. Bilik air yang pertama ni adalah berkuasaan 5x7 kaki. Disebabkan ini adalah spek gold, jadi kami berikan 5 cm di asas yang lengkap untuk bilik air dan juga mozaik di dinding 6 kaki. 5 cm di asas seperti shower hand bidet, toilet bowl, sinki muka dan juga pipe wuduk. Okay, next kita akan pergi bahagian kitchen area. So ini adalah bahagian kitchen area dekat rumah ni. Kitchen area berkeluasan 12x11 kaki untuk rumah ni. Ciri apa besar dekat ni ada lampu, ada kipas, ada juga sinki. Okay, kalau rumah pergi untuk letak 2 sinki lah. So untuk tabletop, tuan-tuan dan puan-puan jangan risau sebab keluasan, kebesaran, kepanjangan tabletop adalah 12 kaki daripada Alowin memang akan bagi. Okay, ini adalah spek gold. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan pilih spek platinum, kita akan bagi kabinet dekat bawah lah. Di sebelah sini ada kita punya laundry area. So senanglah sambil masak, sambil nak basuh baju. Kita akan bagi satu pipe, satu saluran air dan juga satu switch lah. Okay, sangat-sangat lengkap dekat sini. So next kita akan pergi ke open space. Open space yang sangat-sangat besar bagi saya, 12x11 kaki. Okay, open space ni berkeluasan 12x11 kaki, which is open space ni juga menuju ke bahagian bilik dan bilik air. Alright, so kita akan pergi bilik yang kedua dulu. Alright. So ini adalah bilik yang kedua, cat berwarna pink, tuan rumah pilih 9x11 kaki. Bilik yang kedua ini berkeluasan 9x11 kaki seperti mana yang tuan-tuan dan puan boleh dapat lihat. Okay, so next kita akan pergi ke bahagian bilik air yang kedua. Okay, ini adalah bilik air yang kedua. Okay, kita boleh nampak kat sini bifolder seperti apa yang saya katakan, dia sama macam yang pertama tadi. Okay, so kita boleh masuk tengok. Cuma dekat sini ada penambahan daripada tuan rumah. Dia punya mozaik dekat bahagian dinding. Dia request untuk tambah upgrade lah sampai ke atas. Okay, so macam biasa, tak kisah spek gold atau platinum, kita memang akan tetap bagi 5 cm asas yang lengkap di bahagian bilik air. Okay, next kita akan pergi ke bahagian bilik yang ketiga. Okay, bilik yang ketiga ni berkuasaan 12x12 kaki. Okay, 12x12 kaki sangat muat lah nak letak almari, study, katil dan sebagainya. So next kita akan pergi ke bahagian bilik yang seterusnya. So ini adalah bilik yang keempat untuk rumah ni. Sama saja keluasannya 12x12 kaki. Okay, so dekat bahagian kita punya sebelah kanan ada satu share bathroom antara bilik yang keempat dan juga bilik yang kelima. Okay, so share bathroom ni sama saja seperti bathroom yang pertama, ada 5 cm asas yang lengkap dan juga bahagian mozaik di dinding 6 kaki. So jom kita masuk ikut bilik air. So ini adalah bilik yang terakhir untuk rumah ni. Bilik ni adalah berkuasaan 12x12 kaki. Kalau tuan-tuan dan puan berminat untuk bina rumah bersama kami, jangan lupa hubungi nombor yang tertera atau walk-in office kami di Jember. Cuma diingatkan, ada booking appointment dulu. Kalau bina, rancangkan anda.